Seterusnya, soalan kedua. Yang ini kurang diperkatakan oleh mana-mana pihak. Baguslah kan? Sebab negara kurang berhutang tahun ini. Takkan itu pun salah. Kalau tahun 2024 kita pinjam 88 bilion, tahun 2025 ini kerajaan hanya akan tambah hutang 76 bilion. Ini kan satu langkah yang baik. Setuju. 100% saya setuju. Gaji cikgu, doktor, polis, kos bina hospital, baiki jalan, semua perbelanjaan ini kena tetap jalan. Oleh kerana kerajaan tak ada sumber lain untuk mendapatkan duit, jawapannya mudah je. Kita semua yang kena tanggung. Kerajaan ni hanya ada 3 je cara untuk dapatkan duit. 1. Cukai. 2. Hutang. 3. Jual aset negara. Oleh kerana kerajaan mengambil langkah untuk mengurangkan hutang, maka pilihan yang tinggal ialah naikkan cukai ataupun kurangkan perbelanjaan, iaitu subsidi. Dan inilah yang sedang berlaku sekarang ini di depan mata kita. Sebab itulah kita tengok pelbagai cukai baru dan kenaikan cukai diperkenalkan. SST naik 8%. Servis kereta, makan di restoran, bil telefon, semua orang akan kena. Selain itu, cukai barangan bernilai rendah LVG 10%. Yang ni kaki online shopping dari China, sekarang barang-barang bawah 500 pun kena cukai LVG. Lagi, cukai keuntungan modal. Jual saham syarikat tak tersenarai pun dikenakan cukai pada masa ini. Dan dengar khabar akan datang akan dikenalkan pula cukai barangan bernilai tinggi HVG. Beli jam tangan mewah, beg tangan mahal, maybe barangan kemas dan juga gold juga nanti mungkin akan kena cukai tambahan. Tak cukup dengan itu, pelbagai subsidi juga dihapuskan. Subsidi diesel ditarik balik. Kos lori dan pengangkutan naik. Harga barang di pasar pun naik mendadak. Tarif elektrik diselaraskan. Yang dikatakan golongan M40, T20 memang dah tak dapat rebate elektrik macam dulu lagi. Harga ayam, telur diapungkan. Kerajaan dah tak kawal harga siling, semuanya ikut harga pasaran. Nampak tak pattern ini? Duit yang kerajaan jimat dari kurang berhutang itu sebenarnya dikutip terus dari poket kita melalui cukai yang lebih tinggi dan harga barang yang kita terpaksa bayar lebih mahal.